Ingatkan dah viral yang hari tu orang nak ambil pengajaran. Mungkin dia tak tengok kod video tu. Sekali rupanya ada lagi guys. Dia main gangbang pula satu kereta. Turun. Diam-diam je. Minum Starbucks pegang-pegang bukan mahram. Cakap besar kalau kapian. Mak dekat aku dah cakap ni. Tata. Pindah. Dekat dah. Aku nak masuk pindah. Mana boleh beli kat Shell? Sini pun butuh main sugar dah tentu haram dah tak puasa bodoh mat. Tak sembang pasal dosa dengan aku ah. Tunggulah viral trick tadi. Nak viral. Jom. Itu kena gelabah tak? Nak kena takut ke? Awak aku tak puasa dosa aku dah tanggung. Tak ni pungkok mana atas nama TikTok dia kata. Murid mak dia abang dah. Dah tak puasa pasal dia kat besar lagi. Kecap. Nak main berer lah ni. Kita main berer ni. Nak. Kita main berer sini lah. Ni, kita main berer sini lah. Tu. Nak. Kita berer sini. Tutup kimak dah aku dah tahu. Cakap lagi kau famous kau. Tak nak hang pun nak famous tak? Tengok tak? Hang pun tak famous ni. Aku Tak pernah tahulah famous. berapa orang yang puasa, berapa orang yang tak puasa dalam tu kan. Tapi itu urusan dia dengan Allah. Masalahnya sekarang ni kita nampak. Okay, dia buat benda tu macam dia tengah berak dekat depan KLCC. Okay, semua orang nampak. Kalau kita dah nampak, dah bukan urusan dia dengan Tuhan je tau. Dah jadi urusan kita pula yang nampak juga ni. Jangan cakap tak ada urusan Kita ada urusan ni. Elok-elok tak ada urusan dengan kau, tiba-tiba ada urusan. Sekali orang nampak yang kau buat benda tak elok, dah bukan jadi urusan kau dengan Tuhan saja. Pasal kita yang tengok ni, ada tanggungjawab iman yang kita kena buat. Amal ma'ruf nahi mungkar. Wajib bro. Kita tak boleh diam. Kalau nampak perkara buruk, kita kena cegah dengan tangan. Nasib baik bukan depan muka kau. Kalau tak, dah bersepai gigi kau berterabur atas dashboard tu. Tak dan kau nak habiskan kau punya air Starbucks kau. Dah lah Starbucks. Dah elok dah muka tak macam Israel. Kenapa perangai nak kena bagi sama macam Israel pula? Kalau tak mampu dengan tangan pula, cegah dengan lidah, lisan. Kau jangan perasan orang nak jilat kau pula. Dalam kes kau ni, dengan jarilah. Pasal nak kecam kau, kena type guna jari. Betul tak? Kat komen. Dan kalau tak mampu juga, cegah dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Apa? Kau ingat semua orang iman lemah ke sampai tak berani nak sound tepek kau dekat live kau? Kena ingat bro, walaupun view live kau sikit, tak semestinya tak ada orang yang record. Apalagi kalau view kau banyak. Siap tanya, nak kena takut ke? Kena takut ke? Ya, kau kena takut. Kalau kau berani dengan viewers, at least takutlah dengan Allah. Jangan tak ada takut langsung. Kan? Tak, sebenarnya aku tak marah sangat pun mula-mula kan. Tapi aku trigger dengan suara berada yang bagi ceramah dekat live tu. Yang ni. Tak sembang pasal dosa dengan aku Nak ada bertutuh nak darah orang tak kiam lah. Sembang apa dosa pahala dengan aku. Sama tembak dosa tak fikir. Temposa pandai. Dosa neraka butuh. Sakit hati betul aku dengar berada ni cakap. Kan? Aku nak balas satu ayat dia ni. Sombong betul ya Allah. Okey. Tak sembang pasal dosa dengan aku Habis tu nak sembang pasal apa? Pasal raya. Puasa tak cukup, ada hati nak sembang pasal raya lah. At least 70% lah puasa baru boleh sembang raya lah. Kan? Penyimpan moho besar raja-raja pun bagi tahu tarikh puasa. Takkan orang nak sembang puasa dengan kau pun tak boleh. Aku tahu lah tak ada kena-mengena benda tu, tapi suka hati aku lah nak cakap apa. Nak ada bertutuh nak darah orang tak kiam lah. At least tak masuk live macam kau. Kan? Tak tunjuk depan orang. Dosa sama dosa. Okay, tapi tak cari gaduh dengan orang. Sembang apa dosa pahala dengan aku. Sama Orang lain dosa, engkau pun dosa. Orang lain tak tunjuk, engkau live streaming, tengoklah aku, ada air, aku minum time puasa. Aku lelaki, aku sehat, tak datang bulan. Kan, tapi aku tak puasa. Glu. tembak dosa tak fikir. Temposa pandai. Dosa neraka butuh. At least orang tu boleh lah beza antara bulan puasa dengan bulan tak puasa. Bukan macam kau. Dari Muharram sampai Zulhijjah, semua bulan dosa bagi kau. Baru puasa apa ni tu buat dosa neraka dah.
Dosa pahala dah. Terpaling. Nak tunggu malam 7 likur ke baru boleh cerita dosa neraka ni? Kau cakap orang terpaling, habis kau tak sedar ke yang kau tu pun terpaling? Terpaling liberal. Awak, aku tak puasa dosa aku dah tanggung. Kalau orang jawab tak, kau nak balas apa? So, tak payahlah menyebut. Kan, kau nak cakap macam tu kan? Kat dunia ni, memang orang akan belagak. Biarlah aku tanggung dosa aku sendiri. Kau tak payah sibuk. Yang nak kena bakar api neraka nanti aku, bukan kau. Kan? Weh, kau tak payah poyo sangat lah. Kalau dah masuk neraka nanti, baru kita menyesal yang teramat sangat. Baru kau rasa azab dia macam mana. Sekarang ni memanglah kau boleh cakap macam tu. Orang nak halang anak cucu kau ikut perangai kau. Lagipun aku dosa kalau sengaja biarkan kemungkaran depan mata aku. Padahal kita ni sihat dan boleh buat sesuatu tapi kita diam. Dosa. Kau ni faham tak beza antara tanggung dosa dengan tanggung kesan? Kalau semua orang buat salah dan guna ayat sama, itu dosa aku. Kau jangan nak menyebut. Habis tu masyarakat ni nak jadi apa? Kalau semua orang macam tu. Kalau orang curi duit, aku yang masuk neraka. Kau sibuk apa? Kan? Kalau orang tu buat rasuah, dosa rasuah tu dosa aku. Kubur aku. Kan? Kau jangan masuk campur. Kalau orang hina agama, lantak aku suka hati aku lah nak hina agama apa pun. Logik kau tu, kalau kita ikut habis, negara ni jadi zoo tak berpagar tu tak? Habis binatang tanduk sana sini, langgar sana sini, babi hutan semua. Lepas tu yang lawaknya lagi, orang tegur, kau jawab apa? Terpaling. Oh, so sekarang ni maksudnya kalau orang tu ada dosa, dia tak ada hak nak cakap benda betul lah. Kalau macam tu, siapa-siapa pun tak boleh nasihat siapa-siapa. Sebab semua orang ada dosa. Faham? So makin sedap lah kau tegur air dalam kereta kau. Dengan kereta sebelah pandang kau daring semacam. Kau tahu apa beza orang yang ada maruah dengan orang yang semata-mata ego dalam diri dia? Orang yang ada maruah akan cakap, aku tahu, aku salah. Okay? Dan orang yang ego pula akan cakap, kau siapa nak tegur aku? Itu beza dia. Nampak tak beza dia? Kau dalam kategori mana? Cuba kau bagi tahu aku. Janganlah pusing cerita kan. Konon orang lain pun buat dosa. Ya, semua orang buat dosa. Tapi bukan semua orang buat dosa sambil buka kamera dan cabar masyarakat. Jauh beza tu. Aku bukanlah terpaling alim. Okay. Aku pun ada salah, ada dosa. Tapi at least aku tak bangga dengan salah aku, dengan dosa aku. Aku tak jadikan bahan live streaming. Aku punya dosa ada. Kau tahu apa yang paling bahaya? Bila dosa tak lagi jadi rasa bersalah, tapi jadi bahan lawan hujah untuk menang. Bila salah bukan lagi benda untuk kita betulkan, malah jadi benda yang dipertahankan. Itulah yang akan rosakkan masyarakat kita. Bukan sebab orang berdosa, bukan. Tapi sebab orang normalizekan dosa. Dan yang tak setuju pula, kena ejek. Kena pulau. Pasal tak dosa sama-sama. Air sekali, ya, memang kubur masing-masing. Tapi hidup ni kita kongsi. Kau bukan hidup seorang kat muka bumi ni. Bukan kumpulan kau je yang hidup. Satu kereta tu yang hidup, bukan. Tu, ada budak-budak dalam kereta kau tu. Cuba kau fikirlah apa benda baik yang kau nak tunjuk kat budak-budak tu. Setiap masa adalah jual kurma istimewa, berbuka penuh barokah. Dapatkan kurma Adela Ajwa. Hubungi kami sekarang. Yeay. Tenang masa berbuka.